Di dalam sebuah kampung kecil, ada seorang hakim bernama Amin. Orang kampung semua sayang padanya sebab dia terkenal sebagai hakim yang adil. Kalau ada masalah, semua orang akan pergi berjumpa Amin. Pada suatu petang, Rania dan Ali berlari ke rumah Amin. Di tangan Rania ada sebiji buah apel. Amin, Amin, kata Rania. Saya jumpa apel ni dulu. Jadi, apel ni saya yang punya kan? Cepat-cepat Ali menyampuk. Salah tu. Saya yang kutip dulu. Jadi, saya yang punya. Amin tersenyum. Mereka bertiga duduk di pangkin di bawah pokok rambutan di hadapan rumah Amin. Dengan tenang, Amin bertanya, jadi dua-dua nak apel ni ya? Kalau macam tu, apa kata kita potong kepada dua bahagian? Satu untuk Rania dan satu lagi untuk Ali. Mereka berdua mengangguk perlahan. Amin pun mengeluarkan pisau kecilnya dan dipotong apel tu kepada dua bahagian. Tetapi, satu bahagian tu nampak lebih besar sedikit. Amin hulurkan bahagian besar kepada Rania dan bahagian kecil kepada Ali. Rania pelik. Amin, kenapa saya dapat yang besar? Amin tersenyum. Sebab tadi Ali cakap dia dah makan sebiji apel sebelum datang ke sini. Tapi Rania belum makan apa-apa lagi. Jadi, biarlah Rania dapat lebih sikit. Itu baru adil namanya. Ali mengangguk perlahan sambil tersenyum. Betul tu Amin, berkongsi lebih baik daripada bergaduh. Amin tersenyum puas. Begitulah yang Allah ajar kita, berlaku adil walaupun ianya susah.